Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah kerana dengan izinnya kita dapat bersama-sama menjayakan hari Podcast Day untuk sesi pertama Tadika Nur Ad-Din. Bagi kami, kehadiran ibu ayah hari ini sangat bermakna. Ia menunjukkan kepada anak-anak bahawa setiap usaha mereka dihargai. Ada yang melangkah laju, ada yang masih perlahan, ada yang sudah terselah potensinya. Tiap anak Allah ciptakan dengan kelebihan masing-masing, potensi dan pencapaian pada waktu yang berbeza. Jangan kita hanya raikan bila anak pandai membaca atau mengira. Raikan juga apabila mereka mula ada perubahan seperti memberi salam, mengucapkan terima kasih, meminta maaf bila ada kesilapan, menghormati ibu ayah dan guru, serta semakin mengenal Allah, kerana itulah kejayaan sebenar yang kita mahukan. Di Nur Ad-Din, kami percaya ilmu menjadikan anak-anak itu bijak dan adab akan menjadikan mereka seorang anak yang lebih bijak dan mulia. Sebab itu, kami sentiasa berusaha mendidik dengan penuh kasih sayang agar setiap anak membesar menjadi insan yang bukan sahaja cemerlang di dunia, tetapi juga sebagai tapak asas untuk mereka semakin dekat dengan Allah menuju ke akhirat kelak, insya-Allah. Terima kasih juga kepada seluruh warga kerja serta guru-guru Nur Ad-Din atas segala kasih sayang yang dicurahkan, kesabaran dan pengorbanan yang diberikan setiap hari. Dan kepada ibu ayah, terima kasih kerana sentiasa berjalan seiring bersama kami, insya-Allah. Apabila rumah dan sekolah saling melengkapi, percayalah kita sedang membina generasi yang hebat untuk masa hadapan, insya-Allah.